Mana? Saya sampai dah. Saya sampai dah sebelum. Ni kopi ladang ah. Goyang pencet je lah. Ada katanya. Abang Jek sini telur goyang. Kata hormat. Ini Roti goyang ah. Ni apa ni? Yang special tu. Sambal. Dia sambal tu dengan telur 2. Oh, ada sambal. Tapi memang sedap lah ni. Recommended. Kita tengah ni air terjun cantik juga dekat Janda Baik ni. Sesuai ni ada site kemahan. dah tercapai impian untuk ride dengan geng-geng SKPP lelaki. Pengalaman yang cukup menarik untuk tahun 2025. Best. Hasil kita punya ride hari ni. Seronok dan perih. Tapi best lah bang. Mungkin sebab faktor seat saya keras. Tapi overall best. Boleh adjust lagi InsyaAllah. Okey Joy. Okey. Mantap. Memang Mantap puan. mantap. Naik bukit, turun bukit tu kan. 1.4, 1.5, 1.6, 1.2. Okey, finish. Jangan serik. Roar enjin menyala, pagi mula bernyawa. Helmet terpasang, niat kita sama. Sky pucung berdana bersatu satu hala. Riders Brotherhood, kita meluncur bersama. Asap nipis naik di jalanan, mentari pagi jadi saksi perjuangan. Dari bandar ke hujung desa, ikatan brotherhood tak pernah berbeza. Singa tangan rentak seiring, bunyi exhaust jadi irama paling padu paling kering. Tak kira sesek, kira jenama, yang penting hormat, setia dan bersama. Di selekoh tajam kita saling jaga, di laluan lurus kita pacu rasa. Bukan laju yang kita kejar, tapi memori yang kekal bergetar. Riders Brotherhood, Sky pucung perdana. Konvoi bergerak, hati pun steady. Satu barisan, satu frekuensi. Di atas jalan, kita keluarga sejati. Riders Brotherhood, Sky pucung perdana. Angin malam jadi saksi, selagi enjin masih bernyanyi. Brotherhood ini takkan mati. Sikit bau. Okey bang. Kita dah sampai untuk solat ni. Kita boleh solat jamaah Asar dengan Zuhur di Masjid Abu Bakar Temeloh. Sekejap lagi kita nak ambil gambar kat bawah. Kita semayang dulu, settle apa semua, baru kita terus projek kita seterusnya. Bye bye. Mana? Saya sampai dah. Saya sampai dah sebelum. Temeloh, kami sampai. Okey, Sak. Ucapan pendek sikit. Okey, alhamdulillah kita berjaya sampai ke destinasi. Semua kita dah buat. Sekarang kita akan bertolak pulang. Okey. Hampir itu ni. Gunilah Toyo Chain Ring. Tutup muka, tutup muka. Kita nak masuk nanti kita Shelly. Elemen. Oh, kan kereta. Temeloh tu je. Mak, Mantap. mak. Dia dah Kau sampai. dah balik. Kau dah balik. Mak kau dah balik. Kau bawa kawan-kawan mak. Paruh ke? Paruh. Sambung perjalanan. Jom. Okey. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Okey. Ni kedai mak saya.
Jualan pagi saja untuk sarapan pagi, nasi lemak. Banyak makanan pagi. Cakap apa lagi? Kalau siapa yang datang Okey, kalau Temelloh siapa ni, datang Temelloh boleh singgah sini untuk sarapan sebelum makan ikan pati. apa nama kedai? Nasi lemak Mandak Simang. Nasi bar sebelah dengan Gobang je kan? Sebelah dengan Gobang saja. Ni Gobang. Gobang sebelah ni je. Kalau rasa Gobang tu tak buka lagi, nak makan nasi lemak, boleh datang kedai Ustaz Saiful lah. Dekat Temelloh Temelloh tu owner. Dah salamat. Dah salah. Alamak dah. Awal dah salah. Cakap, mak anak balik. Cakap, Seorang lagi tu. Dia ingat tertinggal. ni mak Ustaz Saiful lah. Ni kalau datang kedai apa? Mak nasi lemak, nasi lemak pagi je cik ada. Pagi je lah kan. Pagi je. Lawan Akan pagi ada. datang mungkin nak buat petang juga, nak buat masak apa ni? Kecetiau. Nasi lemak ada ayam. Masak sotong. Okey. Kita orang datang dah lambat je. Yalah. Ni Okay, lain kali ya. ni pengetuanya. Pengetua dia yang Ni kereta? besar dia. Tu sana tu. Yang mana? Yang sana. Yang pakai helmet tu. Yang pakai helmet. Muda lagi ya. Muda. Bos, muda lagi tak kahwin lagi kan? Tak kahwin lagi kan? Belum. Buat hal lah, betul-betul buat hal lah diorang. Ni ngelak. Terima kasih. Datang Dan naik memberi motor. peluang saya hadir ke sini. Lepas tu balik. Balik Kedai 2 kon. alam. 2 alam. Ini nak ambil CRK saya boleh? Siapa yang ada dulu? Dia tak dengar telefon. Kami geng-geng Seleh duduk kat belakang tidur je. Siapa driver ni? Awak tak tutup. Driver. Seleh lah driver. Apa ni? Kita naik highway. Naik highway ya. Okay, Nek. Ambil patin apa? Patin mentah lah. Ambil patin, patin sangka 7 ekor untuk kenuri esok lepas Jumaat di rumah Cikgu Nurtila yang bakal berpindah ke Pulau Pinang. Okay, penyelaras program. Penat. Sebab dia pergi makan durian. Okey. Dia makan durian. Dia pergi Ponggo makan durian. Bila? Tadi Durian siapa? dia kena orang je. Salah trip dekat trip lain, berhenti trip lain lah. Laju sangat ni. Okey, kita berhenti dekat kedai ni. Kawan kita Saipun. Dia ada kedai, kita nak ambil ikan lah, ikan fresh daripada Sungai Temelloh. Okey, insyaAllah. Okey. Saya faham. Jom. Patin ambil ya? Saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua kerana saya ni tidak tahan dengan panas. Saya dah puas hari-hari kena panas di dapur kantin. Terima kasih Sembang kawan-kawan. kari kau ni. Mohon maaf sekali lagi. Tapi pergi tu bawa okey lah. Ya. Balik dia tewas. Terima kasih kawan-kawan, para guru sekian. Terima kasih sampai ikan makcik ya. 1, 2, 3. 3 lagi. Mantap. Okay, dapat rindu lah. Lama tak balik. Sampai ikan koi. Boleh insya-Allah. Baik. Datang naik kereta, balik naik motor. Jalan biasa boleh pergi. Alright. Okey, baik. Sekarang kita singgah sekejap. Kita tunggu kawan-kawan di Tol Karak. Okey, dalam ni lah kita nak meneruskan perjalanan ke kedai kopi Janda Baik. Jadi alhamdulillah semua dah selesai, dah sampai, dah minum air. Jom kita gerak lagi. Baik. Roar enjin menyala, pagi mula bernyawa, helmet terpasang, niat kita sama. Sky pucung berdana bersatu satu hala, Riders Brotherhood kita meluncur bersama.
Ikatan brotherhood tak pernah berbeza. Singa tangan rentak seiring bunyi eksos, jadi irama paling padu paling kering. Tak kira sese, kira jenama, yang penting hormat, setia dan bersama. Di selekoh tajam kita saling jaga, di laluan lurus kita pacu rasa. Bukan laju yang kita kejar, tapi memori yang kekal bergetar. Riders Brotherhood, Eskai Pucong Perdana. Konvoi bergerak, hati pun steady. Satu barisan, satu frekuensi. Di atas jalan, kita keluarga sejati. Riders Brotherhood, Eskai Pucong Perdana. Angin malam. Okey, baik. Sekarang kita berada di arena Genti Sumpah. Tadi on the way daripada Tol Temendus tadi, hujan. Selepas Tol Karak ada hujan. Kita semua tergesa-gesa lah berjalan untuk pakai baju. Alhamdulillah, okay, semua selamat sampai. Kita tunggu sini dulu, rehat. Nanti kita akan ke Kopi Janda Baik. Kalau tutup? Kalau tutup? Kalau tutup, kita akan cari ada lagi dapat berita ada beberapa kedai lah dekat sana. Mungkin kita akan solat maghrib kat sana. Nanti kita akan bertolak pulang lah ke Pucong. Lampu belakang jadi penunjuk, tak pernah tinggalkan yang paling hujung. Kalau jatuh kita angkat sama, kerana brotherhood itu janji selamanya. Bila penat mula terasa nama Eskai Pucong Perdana, beri semula tenaga. Satu throttle, satu arah, kita marah tanpa gunjang. Riders Brotherhood, Eskai Pucong Perdana. Konvoi bergerak, hati pun steady. Satu barisan, satu frekuensi. Di atas jalan, kita keluarga sejati. Riders Brotherhood, Eskai Pucong Perdana. Angin malam jadi saksi, selagi enjin masih bernyanyi. Brotherhood ini takkan mati. Bukan geng biasa, ini jiwa, disatukan oleh minat yang sama. Hormati jalan, hormati nyawa, itu prinsip yang kita bawa. Dari first ride sampai last mile, kenangan tersimpan, senyuman terukir style. Kalau dunia cuba pisahkan kita, ingat satu nama, Eskai Pucong Perdana selamanya. Riders Brotherhood, Eskai Pucong Perdana. Gas dibuka, semangat naik tinggi. Tak kira jauh, tak kira sunyi, asal bersama itu arti sejati. Riders Brotherhood, Eskai Pucong Perdana. Laung bersama, angkat tangan tinggi. Di jalan raya hingga ke mati. Brotherhood ini legenda kami. Enjin dimatikan, cerita bermula. Riders Brotherhood, satu jiwa. Eskai Pucong Perdana. Boleh ke? Oh, super dry. Setiasa kering Okey Mi, okey. Okey. Kelan. Okey, okey. Barai. Oh, okey Ji. Nanti.
Okey, Pangah. Okey, Pangah. Alamak, saya pertama kali sampai sini ni. Tak okey lah perjalanan. Perjalanan okey. Okey. Basah sikit lah. Oh, Aiman tunduk udang tadi. Oh, tu duduk lah. Tapi Dennis duk tinggalkan orang ah. Dennis tinggalkan Aiman ah. 2 kali dia pernah kena ibu ke? Okey lah. Sekarang kita kat mana? Kopi ladang Kopi ladang, minum-minum dulu. Kat Janda Baik Sambung ke Kopi balik. Ladang. Ni destinasi terakhir kot. Memang terakhir lah. Balik rumah lah. Dah sakit lah. Sakit pinggang lah. Okey bol, okey. Serik tak? Tak. Tak serik eh? Seronok, mantap. Kopi ladang. Ha? Ni je Kalau sikit kita je berada Walan. di kopi ladang, kopi dulu. Ni je Walan. Ni. Dia punya signboard dia. Okey bah. Lencun nak. Okey, tak rasa pun. Tak apa kot lah. Okey, penyelaras. Okey. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Kopi Ladang Janda Baik. Okay, Alhamdulillah kedai masih buka. Kita boleh ni lah menjamu selera dulu sebelum kita pulang ke Puchong. Okey lah. Okey. Penat tidur ke penat berjaga? Penat berjaga. Penat berjaga ya. Ya, sekarang kita berada di Ladang Kopi untuk rehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan pulang ke sekolah masing-masing. Oh, sekolah masing-masing. Kopi ladang, Janda Baik. Order. Order dah. Order apa? Cepatlah. Last order kena setengah nanti habis. Apa yang sedap? Kopi ladang. Dua. Kopi ladang ah. Sama. Sama lah. Tambah lagi satu. Tambah lagi ais. Sama-sama. Itu yang top kat sini kan? Pak saya Ni lagi satu. ais juga. Nak satu lagi mana boleh minum ais ke? Boleh. Betul minum air kalau minum air panas. Minum ada air. Boh. Minum kopi kuat ke apa ni? Kopi kuat. Kita tak ada. white coffee lah. White coffee ya. Tak ada lagi lah. Oh, lagi. Kuat lepas dah dulu. Ada tak? Ya. Sudah dah. Kopi bakar goyang. Nak apa? Benar. Pinggang macam nak patah tau. Ada orang? Oh, benar beras. Oh, benar. Beras. Jam. Saya tutup muka orang ni. Dia bagi dalam tu dah. Tembelu. Kenapa? Ada gambar lagi. Dah tahu lah sikit. Ni white ni. Mana white? Dah. Aku mana tahu. Mana straw dia? Siapa lagi ni? Ni kopi ladang ah. Kopi ladang awak kan? Goyang special. 2. Dah lah dia payung. Dia pin air tak apa dia kita lah. Oh, dia pergi kita. Dia pin air. Oh. Aku apa jadi tu? Kau sepi. Mek pin apa? Biar aku. Goyang becek je lah. Ada katanya. Abang Jeb sini telur goyang. Kata nak hormat. Ni. Oi. Saya telur goyang ni. Goyang dia telur masing-masing ada. Roti dia. Dibakar lah bismillahirrahmanirrahim. Roti janda lah, janda baik. Apa kalau buat rumah kasih?
Kau kopi ladang juga tadi kau ambil. Tak ada tempat lagi. Rasa dia. Kan ini white coffee yang ni baik. Waktu ni pingkos tak makan. Tapi pekat. Ni lah white coffee juga ni tadi kan. Manis tu. Berapa order? Banyak lagi duduk tempat lain. Ya. Orang Belanda. Tak nak orang ambil telur goyang dia tu. Dia lari. Jemput makan. Oh, lain. Telur goyang tak? Telur goyang. Oh, laju sila makan. Kopi apa dah? Terbaik dan terbaik. Tak. Pendek. Saya memang pendek. Aku tahu kau orang gembira. Tak diikuti oleh S. Oh, lambat. Laju S. Lambat. Dia tak perlu kata Ustaz Manik. Oh. Apa dia? Oh, okey, nak terlambat nak sampai rumah nanti. Dia orang terlalu stres sampai dia orang tak boleh nak fikir. Yang ni dia orang gembira. Oh, honeymoon ah. Okey, jap. Roti goyang ah. Ni apa ni? Oh yang special tu. Sambal. Dia sambal tu dengan telur 2. Oh, ada sambal. Tapi memang sedap lah ni. Recommended. Pak ni boleh buat family pula. Macam dia baik. Dia lama kereta kan. Dia ajak makan luar. Dia jual yang mana ni? Ustaz, boleh ada GPS tu. Dia letak GPS bawah sini. Apa lagi? Pakai tender je lah. Siapa tak mandi weh ni? Apa kata kotor tadi? Tak mandi lah. Betul dah. Tapi ni laju kat lah ni budak-budak. Okay, kita tengah ni air terjun cantik juga dekat Janda Baik ni. Sesuai ni ada site kemahan. Tapi air dia laju jugalah. Budak-budak kecil ni bahaya ni, kena hati-hati, kena pantau. Mantap lah. Chalet tu ni.
Cuma jangan main waktu hujan lah. Hujan nak. Tapi ni pun dah laju ni. Boleh. Tak. Duduk kena main waktu apa tengok ni? Nak tinggal 2 kali kan ni. Biasa baik. Tak apa tak silap jalan. Janda baik. TikTok ni. Ayo TikTok. Ni. Buat live. Buat live. Kata balik bukan cek dia bukan. Dapat tengok kalau balik. Jangan cuti nak. Ni seorang ya mata merah. Oh, one photo for ringgit, two photo for ringgit. Kena Esok jangan cuti ya. Kau nak mohon si RK pergi cepat jumpa terus. Malam 7 kan. Kali ku 7 kat sini. Tak sebut untuk yang Kira RM2 satu. Ada yang gambar. Oh. Gambar. penat weh. Biasa. Penat. Ambil angin petang-petang. JB kata tak boleh si RK tau. Siapa usia lagi lah? Dia kata besok jangan tak boleh si RK, dia tak lulus, dia tak approve. Apa? Esok suruh sia. Sini. Okey boh, takut tak jumpa, ucapan terima kasih lah. Terima kasih juga. Belanja ke payung ke apa ke. Terima kasih banyak-banyak. Tercapai impian untuk ride dengan geng-geng SKPP lelaki. Yang penting Yang bos penting impian belanja saya nak belanja cikgu lelaki direalisasikan oleh Abang Jet. Lebih terima kasih banyak-banyak lah. Baik, kita setting lain. Direalisasikan oleh Abang Jet. Tolong launching baju Brotherhood. Okey. Okey bro, kita jumpa lagi. Okey Abang Jet. Terima kasih Abang Jet. Okey. Belanja payung semua sepanjang Sama-sama. sehari ni. Okey, terima kasih kepada cikgu dan kembali doa cikgu doa pada saya kembali kepada semua cikgu yang Okey, ada. semoga Abang Jet berusaha dimurahkan lagi rezeki lah. Amin. Diperbanyakkan, bukan dimurahkan, diperbanyakkan lagi rezeki. Yang ujung tu jangan tambah. Terima kasih lah sehari untuk breakfast, lunch, lepas tu IT. minum tadi. IT tu top wear. Kau sama lah. Saya dah jumpa dia tadi. IT top wear. Tu yang ini walaupun naik kereta, terima kasih lah follow. Boleh kita atok. Next ride. Mana? Support first ride ni Dia Ni selai, tapi dia janji nak urut, tak urut pun. Dia kalau tak ada kereta, motor ni tak bergerak. Ingat Tapi tu. baguslah follow juga. Okey, terima kasih. Okey, cepat sikit weh. Terbaik. Nanti datang lagi. Welcome to Pahang. Kita punya rider simpanan lah. Ni Ustaz Afiuddin. Okey, terima kasih follow. Alhamdulillah, moga selamat sampai semua. Okey, terima kasih. Jom lagi perjalanan ni. Alhamdulillah, pengalaman yang cukup menarik untuk tahun 2025. Best. Okey Ustaz, penyaras program. Okey baik, alhamdulillah. Okey, saya selaku inilah bukan penyelaras lah. Okey macam apa
untuk ride kali ni alhamdulillah semua yang kita plan berjalan dengan lancar. Jadi sekarang ni kita akan terus bergerak ke destinasi lah, pulang destinasi masing-masing. Baik, jumpa lagi di ride akan datang. Terima kasih. Pendek, padat, pendek. Hasil kita punya ride hari ni. Seronok dan perih. Tapi best lah bang. Mungkin sebab faktor seat saya keras. Tapi overall best. Boleh adjust lagi, insyaAllah. Joy. Mantap. Memang Mantap mantap. Naik bukit tu kan. Atu 4, atu 5, atu 6, atu 2. Finish. Jangan serik. Pap. Nep. Capai sikit, Nep. Capai sikit ni tu. Selamat maju jaya. InsyaAllah kita tunggu siri 2. Esok jangan lupa datang sekolah. Jat. Sikit Jat, padat, pendek. Alhamdulillah hari program ke Temerloh berjalan dengan lancar. So kita dah selesai solat maghrib dan nak pulang balik lah. Okey, sampai jumpa lagi. Baby. Macam ni. Program kita dah sampai ke penghujung. Walaupun kita rancang dari petang je, tapi dah sampai ke malam. Harap kita ada ride 2.0 pula. Lan. Pendek, ringkas. Dana baik terbaik. Sedap, best. Nanti kita boleh buat lagi, insyaAllah. Start. Saiful. Walaupun dapat jumpa mak sekejap tadi. Bagus, puas hati. Puas hati Terbaik. Terima kasih. Ji, last. Ini tu pula. Terbaik. Sebelum berangkat pulang. Selamat sahabat. 14 tahun akhirnya. 14 tahun, 14 lah akhirnya. Daripada rambut banyak, rambut Semangat. sikit. Sampai tak ada rambut, menunggu. Mantap. Lepas ni semua mungkin ada yang berpisah. Kita balik sama ke ride terus habis. Abang pergi Putrajaya. Betul. Tapi ikut Max ke? Tengok je orang yang. Okey. Roar engine menyala, pagi mula bernyawa, helmet terpasang, niat kita sama. Sky pucung berdana bersatu satu hala, Riders Brotherhood kita meluncur bersama. Asap nipis naik di jalanan, mentari pagi jadi saksi perjuangan. Dari bandar ke hujung desa, ikatan brotherhood tak pernah berbeza. Singa tangan rentak seiring, bunyi exhaust jadi irama paling padu paling kering. Tak kira sese, kira jenama, yang penting hormat, setia dan bersama. Selekoh tajam kita saling jaga, di laluan lurus kita pacu rasa. Bukan laju yang kita kejar, tapi memori yang kekal bergetar. Semua duka, lampu belakang jadi penunjuk, tak pernah tinggalkan yang paling hujung. Kalau jatuh kita angkat sama, kerana brotherhood itu janji selamanya. Bila penat mula terasa, nama SK Pucung Perdana beri semula tenaga. Satu tua
pergi mana ni? Pulang Pulang. ke bulan. Okey. Selamat. Tak pandang. Selamat. Ustaz jangan cuti kan? Betul je ya? Betul je ya? Betul je ya? Okey, Boh. Dia dah tak sabar nak pecut tu. Okey. Okey, Ji. Terlaksana juga, Ji. Berjaya juga, Ji. 14 tahun, Ji. Selamat. Sebaik Ustaz Nizam tak pindah. Tak kira jauh, tak kira sunyi, asal bersama itu arti sejati.